Adik-beradik makan harta peninggalan abang dan dia ada anak-anak, makan haram. Ingat, bila abang kita mati, 5 orang dapat. Kita adik 3 orang, abang mati. Nah, berapa orang dapat? 5 orang dapat. Siapa? Ayah abang, mak abang, bini abang, anak lelaki abang, anak perempuan abang. Kita adik-beradik tak dapat selesai. Dah kalau makan dah, wajib gati. 1000 gati 1000, 100,000 gati 100,000. Tak gati, tak terima semayang. Faham? Dah kalau semayang juga, dia tak terima. Kenapa? Makan harta haram. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfi haram. Allah tak terima solat kamu yang ada makan harta haram. Dah akhirat mana makan harta tak betul ni? Kullu lahmin nabata min suhtin pannaru aulabi. Siapa ada makan harta haram, layak masuk neraka. Kan? Kalau buat pergi haji tidak mabrur, mabruk namanya. Faham? Kenapa? Kerana harta haram. Tosok kata orang pada mana tersak. Anak Nabi Adam Allah tak terima. Habil dengan Qabil Allah suruh beri sumbangan derma. Habil beri kambing gemuk-gemuk Allah terima. Qabil anak Nabi Adam kak, cerdik, dia beri buah hak rosak dah. Allah tak terima. Tak molek. Allah jamil, la yaqbalu illa jamil. Allah terima hak molek. Faham?